Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari pun jumpa ya. Okey, apa khabar sahabat semua? Harap sahabat semua sihat selalu, dimurahkan rezeki. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ni apa nak masak ikan ya? Ikan sambal. Jom kita tengok. Ni ikan yang dah dicuci bersih ya, gaul garam kunyit. Ada bawang besar saiz besar ya, halia tu setengah 1 inci ya. Bawang putih tu dalam 3 biji. Cili kisar ni dalam 2 sendok gulai tu ya. Tak pedas pun. Air asam jawa. Ni bawang untuk tumis ya, dengan serai yang diketuk. Panaskan minyak untuk goreng ikan. Sementara tu kita nak kisar bahan-bahan tu ya. Bawang besar, halia dan bawang putih. Bolehlah digoreng ikan tu, minyak dah panas. Biar garing betul-betul ya. Jom kita tengok ikan. Ikan dah garing, bolehlah dibalikkan ya. Dah pun masak ikan ni ya. Goreng ikan yang selebihnya. Dah pun siap digoreng. Ni apa nak buat sambal ni ya. Tumis bawang besar yang sikit tadi tu. Guna minyak yang goreng ikan tadi tu. Masukkan bahan kisar tu ya. Dimasak bahan kisar tu hingga kering sedikit ya. Dah nampak kering, boleh dimasukkan cili kisar tu. Sedikit air. Nak masakkan cili tu ya. Air asam jawa, serbuk perasa dan garam ya. Gula pun letak ya, sebab dia ada manis-manis sikit sambalnya. Biarkan mendidih hingga kering sedikit ya. Biar masak betul-betul cili tu. Masukkan ikan yang digoreng tadi tu. Gaul ikan dengan sambal tu tak perlu lama ya, sebab takut ikan tu jadi kembang pula. Ni nak goreng sayur pula ya, kobis dengan kacang puncis. Ni ada bawang putih, bawang besar, ada telur. Masuklah perasa dan garam. Telur. Hancurkan telur tu. Bolehlah dimasukkan sayur tu semua. Ni goreng ayam untuk si kecil ya, dia hari-hari makan ayam. Dah siap sayurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencuba. Jumpa lagi di lain video. Okay, bye-bye.